mendakapi sejarah awal Tanah Saka, kampung orang asli Sungai Perangin. Sungai Perangin merupakan sebatang sungai yang mengalir dari kaki Banjaran Titiwangsa yang terletak di Bandar Proton City Ulu Bernam, Tanjung Malim, Perak, dan ia berada tepat di kaki Banjaran Titiwangsa yang berkawasan 600.74 ekar termasuk kawasan dusun dan pertanian. Tanah adat mereka telah diusahakan untuk aktiviti tanaman padi bukit, mengutip hasil hutan, berburu, dan amalan ini telah dijalankan sejak turun-temurun mengikut tradisi nenek moyang mereka. Kini kawasan ini diduduki selama 85 orang dan 15 keluarga secara tetap, dan mereka perlu perhatian kerajaan yang memerintah sekarang agar tanah adat tersebut dapat diwartakan untuk mereka. Kampung orang asli ini bukan satu pertempatan yang kekal pada awalnya, namun mereka telah berusaha sekian lama untuk bertapak di kawasan ini, dan mereka telah mengamalkan beberapa acara keramaian mereka untuk memastikan masyarakat di samping mereka hidup dengan aman dan damai, beradaptasi dengan alam semula jadi. Maka inilah yang menyebabkan mereka sudah sekian lama berada di kawasan ini dengan beradaptasi dengan alam sekitar, memelihara alam sekitar, bercucuk tanam, berusaha untuk kehidupan mereka, berikan mereka riang kesaksamaan sebagai rakyat Malaysia. Inilah anak-anak mungkin bakal pemain negeri, pemain negara. Itu dia bola. Bermutu dari segi kehidupan mereka dengan keluasan tanah, rumah, bekalan air, bekalan makan dan seterusnya. Sejarah asal pada mereka tidak ada makam. Mereka kebiasaannya akan melapik, racikan bulu-bulu agar mayat ditinggalkan di sebatang pondok dan mereka akan tinggalkan kawasan tersebut, ya. Jadi kaum Semai ini telah memulakan pertempatan sementara dengan mengusahakan dusun dan kerap berpindah randah di beberapa kampung, dan jika berlaku kematian mereka akan tinggalkan mayat tersebut dengan lapik dengan carikan buluh, dan mereka akan kembali semula untuk melihat dusun mereka. Jadi kita lihat mayat akan dibalut dengan digulung di tempat yang khas di pondok kecil, dan lokasi tersebut akan ditinggalkan dan mereka akan kembali untuk mengutip hasil-hasil hutan. Dan inilah tradisi yang telah diamalkan, dan mereka tidak ada apa-apa bukti orang asli di semenanjung Malaysia kesan peninggalan. Hanya ada kesan peninggalan, iaitu usaha mereka terhadap tanah pertanian seperti cucuk tanam pokok-pokok durian yang besar, pokok buah-buahan dan sebagainya. Jadi kita lihat di Sungai Perangin kemunculan komunis seterusnya, mereka telah menyebabkan mereka berpindah dan dipindahkan kepada satu lokasi, iaitu di kampung orang asli Cinggung yang dinamakan di Batu Lapan, dan mereka telah ditempatkan. Dan di lokasi kampung asli Cinggung, mereka sebenarnya bukan orang asal di situ. Ramainya adalah dari pinggiran Sungai Sekiah, orang asli dari Sungai Bernam, Sungai Gercang, Sungai Sanggup, dan di bawah sana pun banyak lagi pokok durian tapi masih semak. Kepadatan lokasi tersebut, mereka kembali semula ke Sungai Perangin yang telah diamanahkan untuk mereka berusaha kembali mendapatkan tanah hak mereka. Jadi kita nampak orang asli kampung Sungai Perangin mempunyai hak semula jadi, iaitu mengusahakan usaha-usaha nenek moyang mereka. Kita lihat pokok-pokok buahan yang masih terdapat di kawasan pedalaman di bersebelahan dengan Sungai Perangin di Ulu Bernam, Tanjung Malim. Dan kita nampak sekarang Tok Batin Ajit lagi Basit memimpin kawasan tersebut, dan kita harapkan hak tanah adat ataupun tanah saka kampung orang asli Sungai Perangin mesti diberikan semula kepada masyarakat kaum asli Semai di Sungai Perangin. Mudah-mudahan mereka hidup dengan sejahtera dan direstui untuk kehidupan yang lebih baik.